Tapak Bazar Ramadan di Bangi, Selangor digempur Jabatan Imigresen ketika peniaga leka menjalankan aktiviti jual beli. 13 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia ditahan atas pelbagai kesalahan. Operasi di Seksyen 13 Laman Niaga Komuniti petang semalam berentetan maklumat dan pemantauan bagi memastikan pematuhan undang-undang sepanjang Ramadan, khususnya di kawasan tumpuan awam seperti bazar. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Imigresen Datuk Lokman Effendi Ramli berkata, dalam operasi ini 720 individu diperiksa. 6 lelaki dan 7 wanita warga Indonesia ditahan. Mereka disyaki berada di Malaysia tanpa pas atau dokumen perjalanan yang sah, tinggal lebih masa dan melanggar syarat pas. Kesemua warga asing berusia di antara 18 hingga 40 tahun ini dibawa ke depo tahanan imigresen untuk siasatan dan tindakan lanjut. Jelasnya, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu atau majikan yang melindungi atau menggaji parti.